Aku, Aisyah, tinggal di sebuah kampung kecil di pinggir Kuala Kangsar bersama suamiku, Ami. Ami seorang lelaki yang sangat praktikal, sentiasa sibuk dengan kerja di syarikat pembinaan milik keluarganya. Mesyuarat bertubi-tubi, panggilan telefon yang tak berhenti, dan perjalanan kerja yang tak pernah habis. Baginya, rumah hanyalah tempat untuk tidur dan berehat sebentar. Aku pula menjalani rutin yang sederhana, memasak, mengemas rumah, dan sesekali bertemu dengan sahabat-sahabat wanita kampung. Suatu hari, semasa minum kopi bersama Zura, sahabat yang sentiasa ada idea-idea pelik tapi menarik, dia memberiku nasihat yang agak pelik tapi terus melekat di fikiran aku. Aisyah, kalau kau rasa bosan sangat, ambil seekor anjing besar. Kau akan terbuka mata nanti, katanya sambil tersenyum penuh teka-teki macam orang yang dah ada rahsia besar nak kongsi. Tak sampai seminggu, Max muncul. Seekor anjing peliharaan jenis Doberman yang besar dan gagah, dengan mata tajam dan badan tegap macam singa kecil. Malam pertama aku duduk di ruang tamu, mengusap Max yang baring di lantai. Aku rasa haba nafasnya dan dada berututnya yang kuat. Matanya memandang aku dengan intensiti yang aku dah lama tak rasa dari Ami. Ami meringik bila nampak aku dengan Max. Untuk apa kau bawa binatang buas ni masuk rumah? Dia cakap dengan suara separuh marah, separuh tak faham. Aku hanya senyum. Kalau ada yang boleh teman aku, biar Max jeli. Sekurang-kurangnya dia pandang aku dengan betul-betul. Dia angkat bahu, terus balik ke depan komputer. Aku tak peduli. Malam itu aku pakai baju kurung moden warna putih, kain batik biru muda yang longgar tapi cukup menawan, dan kasut flat yang simple tapi selesa. Kalung perak yang Ami hadiahkan masa ulang tahun perkahwinan kami yang ke-10 berkilat lembut di bawah cahaya lampu ruang tamu. Max jadi pusat dunia aku. Tanpa sedar, aku mula berubah. Tapi aku tak tahu bahawa pilihan kecil itu akan mengubah hidup aku selama-lamanya. Minggu demi minggu berlalu, aku dan Max jadi tak terpisahkan. Ami masih sibuk dengan kerja, jarang sekali dia menoleh ke arah rumah, apatah lagi ke arah aku. Kosongnya perhatian dia mula diisi oleh kehadiran makhluk berbulu besar itu. Max berwarna hitam dan perang, bulunya licin dan berkilat. Bila aku baring di sofa, dia akan regangkan kaki panjangnya dan letakkan kepala beratnya di atas lutut aku. Sungguh mendamaikan. Aku mula pakai baju tilunggar, kadang-kadang tanpa bra, dan seluar pendek kapas yang buat aku rasa bebas, macam ada angin baru dalam kehidupan rumah tangga aku yang dah lama kaku. Kalung perak yang aku selalu pakai tu aku sorok dalam laci dah tak ada makna, cuma tinggal kenangan pada hidup yang dulu. Muka aku sekarang berseri, berbeza dengan wajah letih dan pucat dulu. Ada merah-merah semula jadi yang keluar dari dalam. Seolah-olah ada api kecil yang menyala dalam diri aku. Suatu petang, Ami balik awal, satu kejadian yang sangat jarang berlaku. Dia masuk rumah perlahan-lahan, cuba buat bunyi supaya aku tak sedar. Tiba-tiba dia dengar suara ketawa perlahan dan sentuhan lembut dari bilik tidur. Rasa hatiku tiba-tiba berdebar. Dia intai dari pintu yang separuh terbuka dan nampak aku baring di atas katil. Cuma pakai baju tee pendek dan seluar dalam renda yang halus. Aku usap Max dengan penuh kasih sayang. Max yang biasanya garang, buat muka ceria, ekornya mengibas laju. Aku bisik sesuatu yang bukan untuk Ami dengar, tapi hanya untuk aku dan Max sahaja. Ami terpaku, macam nampak hantu. Aku rasa pandangan dia berat, tapi aku tak peduli. Akhirnya, ada juga seseorang yang pandang aku dengan penuh pengabdian, macam yang aku dah lama cari. Keesokan harinya, Ami cuba berbincang. Suara dia penuh kekeliruan. Aisyah, kau betul ke dengan apa yang kau buat ni? Aku senyum, tapi tak jawab. Dia menghela nafas, macam kalah, dan balik ke pejabat macam biasa. Aku tahu, sesuatu antara kami dah berubah untuk selama-lamanya.
Aku tarik nafas dalam. Sengaja buat jeda, tapi aku tak tahu lagi. Max bukan sekadar anjing biasa. Dia permulaan cerita yang takkan dilupakan sesiapa pun. Hari-hari selepas itu, aku rasa macam tersedar dari mimpi panjang. Max jadi bayangan yang sentiasa ada di sisiku, tak pernah jauh. Bila aku siram pokok di halaman, dia duduk setia sebelah, tegap dan berjaga macam pengawal yang tak pernah tidur. Hari itu, aku pakai baju kurung putih ringan bercorak bunga biru. Bahu terbuka sikit. Nampak gebu kulit aku yang sedikit coklat. Kasut sandal tali nipis melengkapkan langkah aku yang ringan di bawah sinar matahari petang. Aku rasa hidup ini macam baru bermula. Ami cuma memerhati dari jauh. Tak ajar makan malam. Tak tanya hari aku macam mana. Dunia dia seolah-olah berada dalam dimensi lain yang aku tak boleh masuk. Aku mula rasa kebebasan yang pelik tapi manis dalam rumah sendiri. Suatu malam, ketika kampung sudah lena tidur, Max tiba-tiba berdengkur halus dekat pintu bilik aku. Aku bangun perlahan, pandang dia, dan terasa ada sesuatu yang lain pada matanya malam itu. Biasanya coklat hangat, tapi malam itu, warnanya kuning menyala, macam api yang membakar. Aku senyum gugup, dan hulur tangan untuk belai dia. Max tundukkan kepala, nafas hangat menyentuh kulit tangan aku. Aku pakai baju singlet hitam yang ketat memuat tubuh, dipadankan dengan sket kulit pendek yang buat Max asyik angkat telinga. Aku rasa dia pun pelik sama macam aku. Kalung perak aku tergantung di leher, terasa berat, seolah-olah sedang menyerap tenaga misteri yang tak aku faham. Malam itu, aku rasa campuran takut dan rindu. Macam Max bukan sekadar anjing, tapi rahsia gelap dan berharga milik aku seorang. Keesokan harinya, Ami cuba untuk berbual. Aisyah, ini tak boleh terus macam ni. Rumah ni bukan kandang anjing. Aku hanya senyum. Rumah ni sencuri aku. Dia diam, tapi matanya penuh dengan kemarahan dan kekeliruan yang aku tahu belum selesai. Aku tarik nafas dalam-dalam dan belum dia sedar. Perasaan aku pada Max sudah melangkaui akal fikiran biasa. Dan semuanya bakal berubah buat selama-lamanya. Rumah kami semakin berbisik dengan rahsia dan pandangan penuh tanda tanya. Aku, Aisyah, sudah mula melangkah keluar dari imej suri rumah yang sentiasa tunduk. Kini aku suka berjalan keliling rumah dengan baju oversized yang terjatuh dari bahu, memperlihatkan kulit lembut dan bra rendah yang Amir tak pernah lihat. Kaki aku dihiasi stoking nipis dan kasut tumit tinggi yang hanya aku pakai bila dia tiada rahsia kecil aku. Suatu petang yang hujan renyai-renyai, aku bawa Max berjalan-jalan di hutan kecil berhampiran kampung Tanjung Malim. Langit kelabu menambah kesegaran udara, dan aku memakai jaket merah yang ketat di pinggang, kontras dengan bulu hitam Max yang berkilat. Macam puteri dan singa, fikir aku sambil tersenyum. Max berjalan di sebelah, penuh kebanggaan dan waspada seperti seorang putera yang sedang menjelajah dunia. Kami singgah di sebuah bangku batu lama yang ditumbuhi lumut hijau. Aku duduk tanpa banyak fikir, mengusap Max dengan lembut, rasa hangat yang tak dapat dijelaskan mengalir di hati. Dia pandang aku dalam-dalam, seolah-olah mahu menyampaikan sesuatu yang hanya kami faham. Memang kau kawan baik aku, Max, bisikku perlahan, hampir tak bernafas. Malam itu, Ami cuba lagi bercakap. Aisyah, kau perasan tak, kau lebih sayang anjing tu dari aku? Aku senyum sinis, campur sedikit sedih. Mungkin dia faham aku lebih baik. Kau sibuk sangat dengan kerja. Dia diam, tapi ketegangan antara kami makin menebal, macam ribut yang bakal meletup. Aku pakai piyama sutera ringan warna biru lembut yang menonjolkan lekuk badan aku dengan anggun. Max lelap di kaki aku, seolah-olah menyimpan rahsia kami bersama. Tiba-tiba, aku dengar langkah di koridor. Aku buka pintu bilik perlahan-lahan, nampak Max tengok ke arah lorong, macam menunggu seseorang. Sejuk merayap di tulang belakang aku.
Aku tarik nafas dalam, buat jeda dan tahu bahawa tiada hubungan manusia boleh tandingi apa yang aku rasa dengan Max. Tapi Max juga menyimpan misteri yang aku belum bersedia untuk ungkapkan. Hari-hari berlalu, aku rasa diri aku berubah setiap saat. Ami makin menjauh, manakala Max makin jadi teman setia yang tak pernah tinggalkan aku. Anjing besar itu dengan bulu hitam berkilat dan kaki kuat, jadi tempat aku meluah segala rahsia tanpa kata. Suatu pagi Sabtu yang cerah, aku pilih baju satin warna merah anggur yang melekat kemas pada badan, sket pensil hitam yang menonjolkan kaki panjang dan mantap aku. Kasut tumit tinggi hitam melangkah anggun di lantai dapur. Bunyi tapak kasutku berirama seperti lagu jazz halus. Max setia di sisi. Mata dia penuh perhatian, macam tahu aku sedang berubah. Ami pandang aku dengan campuran cemburu dan tak percaya. Aisyah, kau dah melampau ni, katanya cuba kawal nada suara. Aku hanya senyum. Jantung berdegup kencang. Tatapan dia yang pelik itu sebenarnya buat aku rasa lebih kuat dan berani. Malam itu, bila semua sudah tidur, aku duduk di lantai ruang tamu bersama Max. Cahaya api di perapian menari-nari di wajah kami. Aku usap telinga Max, rasa bulunya yang lembut dan dia pandang aku dengan penuh pengabdian, buat aku hilang segala beban. Tiba-tiba, bunyi bising dari luar rumah buat aku terkejut. Bayangan gelap melintas di tingkap. Max bangun serta-merta. Mata dia bersinar seperti dua lampu surut kuning dalam gelap malam. Ada siapa tu? Aku bisik. Tapi hanya kesunyian malam yang jawab. Aku pakai gaun merah ketat dengan belahan kaki yang menggoda, rambut terurai lembut di bahu. Max nampak macam suka dengan gaya aku yang lebih berani. Dia angkat telinga seolah-olah setuju. Ami masih bingung. Aku pula sudah tak peduli. Dunia kami terbahagi dua. Dia yang jauh dan aku dengan Max, tak terpisahkan. Aku tarik nafas dalam-dalam dan belum dia tahu. Malam itu adalah permulaan pengakhiran. Rahsia aku dan Max bakal meletup seperti bom. Pagi selepas malam penuh ketegangan itu, rumah kami terasa seperti medan perang senyap. Ami mengelak pandanganku. Suaranya rendah dan penuh was-was. Aku, Aisyah, rasa lebih kuat dari sebelumnya, mengenakan blus sutra krim yang lembut meluncur di kulit halusku, dipadankan dengan sket midi hitam yang menonjolkan lekuk tubuh, dan kasut tumit sederhana yang anggun serta selesa untuk menempuh hari. Kalung perak yang dulu aku simpan kini berkilau di leherku, membawa makna baru sebagai jimat untuk fasa baru dalam hidupku. Max setia mengikut aku ke mana-mana. Matanya yang coklat mendalam sentiasa menatap penuh pengertian, seakan membaca setiap isi hatiku. Ketika makan tengah hari, kesunyian memenuhi ruang makan. Ami cuba memecahnya. Aisyah, kita perlu bercakap. Ini tak boleh terus begini. Aku tersenyum misteri, kau tak tahu apa yang sedang berlaku, Ami. Aku pun masih cuba faham. Dia hanya menggiling, penuh keraguan, dan keluar meninggalkan rumah. Selepas itu, aku tutup semua tingkap dan pintu, mencipta satu ruang suci hanya untuk aku dan Max. Aku memakai baju rajut nipis yang jatuh sensual di tubuhku, dipadankan dengan sket pendek biru nedi yang mempamerkan kaki yang kencang dan gebu. Max berbaring di sisi, nafasnya hangat menyentuh kulitku. Malam itu, ketika kampung sudah lena, aku terdengar bisikan halus dari koridor. Perlahan aku bangun dan menemui Max memandang ke arah pintu bilik dengan penuh waspada. Tubuhku meremang. Tiba-tiba, bayangan melintas di tingkap. Max bangun dengan pantas, matanya menyala terang. Siapa di situ? Suaraku bergetar. Tapi hanya sunyi yang menjawab. Aku menarik nafas panjang. Jeda sebentar, aku tahu. Apa yang bakal terjadi akan mengubah segalanya. Max bukan sekadar anjing, ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Dan aku bersedia untuk hadapinya, walaupun Ami tak akan pernah faham.
Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan keheningan yang ganjil antara aku dan Ami. Dia sudah tidak cuba lagi untuk berbual, hanya mengelak pandanganku dengan wajah yang penuh tanda tanya. Aku, Aisyah, pula semakin hidup dan bebas. Kali ini aku memilih gaun hitam ketat, dengan potongan halus di dada yang memperlihatkan kulit lembut di bahagian leher, serta kaki yang panjang dibalut stoking nipis. Kasut tumit tinggi yang aku pakai membuatkan aku rasa seperti ratu malam yang tak terkalahkan. Max sentiasa mengikuti di belakangku, seperti bayang-bayang yang setia, selalu berjaga dan menjadi perisai aku daripada dunia yang semakin pelik. Suatu malam yang hujan, aku keluar berjalan-jalan di kampung sendirian. Jakit merah yang ketat membalut tubuhku, rambut basah menempel di muka, dan senyuman penuh keberanian terukir di bibirku. Max menarik tali lehernya dengan semangat, ingin meneroka dunia yang basah dan sunyi itu. Lampu jalan yang malap dan jalanan yang kosong mencipta suasana magis yang aneh. Aku rasa ada sesuatu yang berubah dalam diri aku, ketakutan dan kesepian berganti dengan keyakinan liar yang belum pernah aku rasai. Setibanya di rumah, aku dapati Ami sedang duduk di sofa dengan wajah kosong. Tanpa sepatah kata, dia bangun dan pergi meninggalkan rumah. Aku tersenyum, tahu inilah masaku untuk melangkah ke dunia baru. Aku tukar pakaian, memakai baju raju tipis yang hampir transparan dan sket kulit hitam yang pendek, menonjolkan lekuk tubuhku dengan anggun. Max berbaring di kaki, matanya penuh pengesahan terhadap perubahan aku. Malam itu, aku terdengar bunyi dari loteng. Dengan jantung berdebar, aku naik ke atas tangga perlahan-lahan. Di sana, aku temui sebuah peti lama penuh dengan gambar-gambar lama aku bersama anjing-anjing yang semuanya bernama Max. Aku menarik nafas panjang. Jeda sebentar, aku sedar, Max bukan sekadar anjing biasa. Dia sebahagian daripada aku, satu ikatan yang merentasi masa, dan rahsia yang aku perlu hadapi, tak kira apapun risikonya. Peti lama di loteng berdebu, tapi gambar-gambar di dalamnya masih jelas tersimpan rapi. Aku, Aisyah, duduk di lantai kayu yang usang, meneliti satu persatu gambar itu dengan penuh keheningan. Setiap gambar menunjukkan aku bersama seekor anjing yang berlainan, tapi semua dengan mata yang tajam dan nama yang sama, Max. Aku pakai baju sejuk lengan panjang yang hangat seperti pelukan, dan seluar jeans lusuh yang sesuai untuk hari penuh penemuan ini. Satu gambar menunjukkan aku muda, tersenyum lebar bersama seekor anjing Jerman Shepherd yang gagah. Rasa sejuk meresap ke tulang belakangku, seolah-olah masa lalu sedang bercakap dengan aku, memanggil aku ke sesuatu yang belum aku fahami sepenuhnya. Tiba-tiba, aku terdengar langkah di koridor. Max segera berdiri, telinganya tegak dan menggeram perlahan. Aku cepat-cepat pakai baju panjang dan selendang ringan, merasai dinginnya malam yang masuk melalui tingkap yang sedikit terbuka. Ami masuk ke loteng dengan wajah penuh keletihan dan kebimbangan. Aisyah, apa kau buat kat sini? Suaranya tegang. Aku angkat muka tanpa mengalihkan pandangan daripada gambar-gambar itu. Mencari jawapan, jawabku tenang. Dia menggelengkan kepala, tidak percaya, dan keluar tanpa kata lagi. Malam itu, ketika angin bertiup kencang di luar, aku rasa beban masa lalu menyelubungi aku. Max berbaring di sebelah, nafasnya hangat menyentuh kulitku, dan aku tahu, hubungan kami jauh lebih dalam daripada yang aku sangka. Aku memakai gaun satin biru gelap yang licin menyentuh badan, dan cahaya api di perapian membuatkan kain itu berkilau lembut. Aku menarik nafas dalam-dalam, buat jeda sebentar, tapi apa yang tersembunyi di dalam masa lalu itu adalah misteri gelap. Dan aku tahu, Max bukan sekadar anjing biasa, dia kunci kepada kebenaran yang boleh memusnahkan segalanya. Pagi keesokan harinya, udara di rumah terasa berat dengan rahsia yang belum terungkap. Aku, Aisyah, dengan hati berdebar, mengenakan set linen putih yang sejuk dan ringan, kontras dengan badai emosi yang bergelora di dalam diri.
Kasut sandal ringkas melengkapi langkahku yang penuh tekad. Amir mengelak pandanganku. Jarak antara kami seakan jurang yang sukar dijembatani. Dia kelihatan keliru dengan wanita yang sedang aku jadi, dan ikatan aneh antara aku dan Max. Petang itu, ketika matahari mulai terbenam di balik bukit-bukit Kuala Kangsar, aku terdengar bunyi gaduh dari halaman belakang. Laju aku keluar dan mendapati Max sedang bertarung dengan bayangan yang seolah-olah melanggar logik akal. Bulu Max berdiri tegak, matanya bersinar kuning menyala dalam gelap, dan geramannya mengancam suasana sunyi. Aku memakai blaus sutera merah dengan potongan leher yang sopan tapi menggoda, bersama sket hitam yang membalut tubuhku dengan sempurna, menonjolkan setiap lekuk. Max berhenti seketika, menoleh kepadaku dengan pandangan yang seakan cuba menyampaikan sesuatu yang aku tidak faham. Malamnya, Amir datang menghadapku untuk kali terakhir. Aisyah, ini bukan kehidupan yang kau mahukan. Pilih aku atau anjing itu. Suaranya penuh kepedihan dan keputusasaan. Aku senyum dingin, penuh ketegasan. Aku sudah buat pilihan. Dia melangkah keluar, meninggalkan ruang yang kosong yang sudah tidak aku rasa. Aku menarik nafas panjang, jeda sebentar tahu bahawa apa yang bakal berlaku adalah takdir yang tidak dapat dielakkan. Max, rahsia kami, dan ikatan itu akan meletup menjadi satu kebenaran yang aku sendiri belum mampu kawal. Mungkin inilah permulaan takdir sebenarku. Malam itu menjadi titik penamat dan permulaan sesuatu yang aku tidak pernah bayangkan. Sendirian di rumah sunyi di kampung Sabak Benam, aku mengenakan gaun baldu hitam yang ketat mengikut bentuk tubuh, dengan belahan di kaki yang mengundang bayangan misteri. Tapak kasut tumit tinggiku mengklik di atas lantai kayu, menimbulkan gema yang menggema di ruang tamu. Max berdiri gagah di sisiku. Mata kuningnya berkilauan dalam kegelapan seperti dua lampu sulu yang menembus malam. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi dari halaman belakang. Perlahan aku membuka pintu dan terlihat sosok bertudung yang hilang dalam gelap, meninggalkan sebuah kalung anjing lama dengan nama Max terukir. Jantungku berdegup kencang, dan Max maju ke depan, menggeram dengan ganas. Beberapa hari kemudian, desas-desus mula tersebar di kampung. Orang hilang, bunyi anjing menggonggong di malam hari, dan tulang-tulang ditemui di depan rumah penduduk. Polis menyiasat, tapi tiada siapa dapat menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan sekarang. Suatu hari, aku menerima sepucuk surat tanpa nama bersama sebuah lokek kecil berisi helaian bulu hitam dan pesan, Max tidak pernah mati. Dia menunggu kau. Bergayakan mantil bulu lembut dengan selendang merah di leher, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Aku harus menyelami rahsia yang lebih gelap daripada apa yang pernah aku bayangkan. Tarik nafas dalam-dalam, jeda sebentar, misteri Max masih berterusan. Dan aku tahu, untuk menemui kebenaran, aku harus berhadapan dengan bayang-bayang yang lebih dalam daripada yang aku sangkakan. Kisah sebenar baru sahaja bermula.